Kalau Pak Su tak bubuh ni, satgi dia kata macam apek long si dong kepek tak nak isi, tahu tak? Misai dah tepi saja, tengah tak ada. Macam mana? Depa dok kutuk gua nak buat macam mana ada misai sebelah tepinya. Hayya. Jadi teruskan, boleh komen, jangan diam saja, jangan tengok saja. Kita komen. Apabila dah komen tu bukan nanti nak hentamnya, bukan. Tapi komen, bagi idea. Lepas tu apa orang cakap, tanya soalan yang boleh membawa sesuatu yang manfaat kepada kehidupan kita lah. Sebab kita hidup ni, kita saling bantu membantu, orang kata saling perlu memerlu. Kita perlu orang tu pun memerlukan kita. Jadi macam Abang Su sekarang ni, apa yang Abang Su bawa sekarang ni kan, Abang Su tak boleh duduk sorang-sorang. Memang tak akan selesai. Sebab tadi dalam pembincangan, kita kena wujudkan satu kekuatan pemuda Parlimen Parit. Bukannya